seperti mana seorang manusia biasa macam kita, normal. Okey, tidak terlalu tinggi sehingga nak cakap sahabat nak cakap kena dongak macam biasa, dan tidak terlalu rendah sehingga dipanggilkan kemetot. Tak juga. Nanti orang kata, ini kan Nabi. Pendeknya. Jadi bahan kutukan orang pula. Nabi itu dicipta dengan begitu hebat dan sempurna, sesempurna mata melihat. Sempurna. Baik. Maka Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Ini rambut Nabi. Rambut Nabi dia tak kerinting macam kumpulan elikets tu, tidak. Ini contoh saja, jangan marah siapa-siapa yang ada berambut begitu. Contoh. Rambut Nabi tak kerinting begitu dan tidak pula lurus macam ibu-ibu pergi pusat salon kecantikan buat rambut, rebonding rambut tu bagi lurus rambut. Juga rambut Nabi tu dia beralun-alun, kita panggil ikal. Jadi tuan-tuan, lepas ni siapa-siapa nak tiru Nabi, pergilah salon buat rambut ikal. Nak buat macam mana Ustaz, kami rambut pun dah tak berapa ada Ustaz. Tak apalah kalau gitu, tak payahlah. Ini nak cerita tentang kesempurnaan, kecantikan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit baginda berwarna, ada riwayat menyebut kulit baginda seakan-akan coklat-coklat begitu. Dalam riwayat yang lain dia seperti sawo-sawo matang. Dalam riwayat yang lain seperti putih-putih kemerahan. Dia bukan putih tawar, putih macam putih apa? Putih macam orang yang kena penyakit tu kan. Dia bukan putih itu, dia putih kemerahan. Maka sebab itu ada sahabat meriwayatkan dia nak macam coklat-coklat. Ada sahabat tengok, dia nak macam sawo matang. Macam tu. Jadi tidak gelap, tidak putih gila. Putih macam bedak tu. Macam mana Ajis pakai bedak. Cerita seniman bujang lapuk pakai tepung gomak itu. Tidak. Tidak macam tu. Dia sawo-sawo matang, kecoklat-coklatan, dan dia merah ke putih kemerah-merahan. Cantik, kacak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekiranya baginda berjalan, pergerakannya condong ke depan, seolah-olah macam kita duk turun daripada tempat yang tinggi, turun bukit. Dia Nabi itu jalannya tu kelihatan macam cepat, macam turun ke tempat yang rendah. Daripada tempat tinggi turun ke tempat rendah. Baik. Dalam riwayat yang lain daripada Al-Barra bin Azib berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummatin ila syahmatin udhunayh alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata daripada Al-Barra, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang sedang, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, iaitu bahunya bidang. Bahunya besar, bidang. Maksudnya tuan-tuan, dia menampakkan kegagahan tubuh Nabi. Bahu dia besar, bahu dia bidang. Okey. Baginda itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tetapi disebutkan, ini termasuk mukjizat Nabi. Disebutkan apabila Nabi itu berdiri, Nabi biasa-biasa, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, sedang, lebih kurang. Kalau contoh kita kata macam kita lah, sedang.
Tetapi mukjizat Nabi, sebahagian daripada mukjizat keistimewaan, kehebatan Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi berdiri dengan orang yang jenis tinggi, Nabi kelihatan lebih tinggi daripada orang itu. Apabila Nabi duduk bersama dengan sekalian sahabat, orang itu sahabat yang masuk tu duduk di sebelah Nabi, kalau orang tu jenis orang tinggi, Nabi akan kelihatan lebih tinggi daripada dia. Tapi Nabi itu sebenarnya bukan tinggi. Orang yang sedang-sedang, biasa-biasa. Tapi mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian. Baik. Rambut baginda lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinganya juga. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 3 keadaan rambut baginda Nabi. Ada ketika disebut sebagai limah. Dia di antara mula-mula dia rambut Nabi ni sampai ke daun telinga atas ni, ke telinga atas ni. Ada ketika rambut Nabi itu mungkin dibiarkan sedikit panjang sehingga sampai ke daun telinga bawah. Dan ada ketika dinamakan sebagai jummah. Rambut Nabi ini panjang sampai ke bahu. Itu keadaan rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, habislah saya. Kenapa? Saya ni rambut dah gugur. Macam mana saya nak simpan rambut macam Nabi? Tak mengapalah. Tak payah pergi pakai rambut palsu, beli rambut palsu pula. Siklah. Okey. Dah terlepas dah waktu kita nak buat macam tu, nak macam mana kan? Tak apa, yang penting hidupkan sunnah-sunnah yang lain. Ada sunnah banyak lagi. Okey. Baik. Antaranya apa dia? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi melebatkan ini jambang, melebatkan janggut Nabi. Kita cukur janggut kerana kononnya tak handsome ada rambut, ada janggut. Contoh ya tuan-tuan. Nabi melebatkan janggut, menipiskan misai ataupun mencukurkan misai. Kita simpan misai biar bergulung-gulung macam mamak macam tu. Tapi janggut buang. Kita pelik-pelik dengan Nabi pula. Nabi menyimpan janggut dan melebatkannya. Baik. Okey. Antaranya lain. Kata sahabat seperti Al-Bara' tadi, apabila baginda memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, dia satu malam tu malam bulan purnama, bulan mengambang lah, bulan ni bila bulan purnama cantik lah kan, cantik, indah, asyik melihat bulan. Satu orang sahabat keluar daripada rumah kerana dia melihat bulan pada malam itu cantik, indah, cantik. Maka dia terpesona dengan keindahan bulan yang indah cantik itu, berjalan keluar daripada rumah dia sambil memandang ke arah langit melihat bulan. Dia kata malam tu tak ada dah apa-apa kejadian makhluk Tuhan yang paling cantik, paling indah melainkan bulan purnama pada malam ini. Cantik, terpesona, terpegun. Sambil dia berjalan-jalan tak sedar dia sedang berhadapan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam asyik melihat bulan, tiba-tiba keluar susuk tubuh seorang laki-laki berpakaian serba merah dan disikat rambutnya ke belakang dan masih lagi menitis-nitis sedikit air kerana baru lepas mandi. Menitis air dan bajunya memakai baju pakaian warna merah. Bila dia sedar-sedar dia lihat, Masya Allah, itu adalah rumah Nabi dan yang sedang berdiri di depan itu adalah baginda Nabi SAW. Kata beliau, tadi aku asyik dan aku terpesona melihat keindahan bulan purnama itu, tetapi setelah melihat baginda Nabi, sesungguhnya Nabi itu lebih indah, lebih cantik, lebih tampan, lebih handsome-nya itu
melebihi daripada bulan yang kulihat tadi. Tadi dia kata tak ada dah kejadian yang lebih indah melainkan bulan tadi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tampan indah kacak cantiknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melebihi segala-galanya. Tak ada siapa yang boleh challenge. Ada ke ustaz yang boleh lawan kecantikan Nabi-Nabi ni. Siapa dia? Tu Nabi Yusuf. Macam mana kita kata? Kita kata Nabi Yusuf lebih cantik. Tu Nabi Yusuf tu masa dia berada di rumah Zulaikha. Zulaikha terpesona dengan kecantikannya sehingga kan semua orang mengutuk Zulaikha. Kau ni dengan anak angkat kau pun kau berkenan, kau suka dengan dia. Zulaikha kata tak apa, mai dia jemput kawan-kawan dia perempuan-perempuan semua mai ke rumah, nah ambil buah seorang satu, bagi pisau seorang satu, kupas. Saat Nabi Yusuf keluar, mereka semua terpesona melihat kecantikan indahnya cantiknya Nabi Yusuf sehingga kan tangan-tangan mereka terluka kena pisau tak terasa. Tu Ustaz, cantik Nabi Yusuf tu. Disebutkan oleh para ulama, kecantikan Nabi Yusuf itu adalah baru 50% daripada kecantikan Nabi yang 100%. Kalau Nabi Yusuf sudah begitu terpesona orang melihat, kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi 100%. Perfect. Habis itu kenapa tak ada orang cerita ni? Kita tak cerita ni. Sebab kita tak mengaji, kita tak ada orang cerita dengan kita. Kita duk ingat Nabi Yusuf tu je yang sama ni kita duk kenal. Cantik, handsome. Tapi Nabi kita ni terpesona orang melihat. Cantik, indah. 100%. Nabi Yusuf yang dikatakan cantik itu baru 50% daripada kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan ibu-ibu. Tak payahlah kita ni dalam handphone kita tu letak gambar artis Korea. Kenapa makcik dalam handphone ada gambar artis Korea ni? Pasal dia kacak, pasal dia cantik, handsome. Suami kita si cantik. Dulu masa muda-muda cantik lah, masa sekarang ni. Okay. Jadi tuan-tuan, Nabi kita handsome, kacak. Tapi macam mana ustaz? Nabi tak ada gambar, Nabi tidak ada potret yang kita nak boleh simpan dalam handphone. Ibu-ibu, simpanlah kecantikan dan keindahan Nabi itu dalam kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simpan dalam ni, dalam hati kita. Simpan itu. Baik. Kita lihat sikit lagi tuan-tuan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, saya baca maksud sajalah yang ni ya, supaya kita tak nikan masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah. Telapak tangan dan kaki baginda terasa tebal dagingnya, terasa tebal. Ni tapak tangan Nabi dan tapak kaki Nabi dia syashan. Syashan ni dia tebal berdaging. Begitu. Tetapi walaupun tebal berdaging, dia lembut, bahkan disebut oleh para ulama melebihi lembutnya sutera. Orang yang pernah sahabat-sahabat yang pernah menyentuh tangan baginda, bersalaman dengan baginda, dia kata lembut melebihi sutera. Kita tuan-tuan, tangan kita tebal juga, tapi bila pegang bersalam berkerutu. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu contoh. Kadang-kadang suami kita tak suruh kita picit-picit badan dia. Kenapa? Kadang-kadang tangan kita berkerutu. Jadi suami tak mau. Contoh saja ibu-ibu, jangan marah. Tapi jangan pula pergi tempat lain berurut. Kan? Sekarang ni kita ni tempat berbagai macam-macam masaj ni, tempat masaj ni kan. Walaupun tangan isteri kita itu berkerutu, dialah tangan yang mulia, dialah masak,
dialah cuci pakaian, dialah buat itu buat ini, sapu sampah, maka tangan dia tak macam masa dia anak dara dulu, lembut dan baik, bagus. Sekarang tangan dia berkerutu, dah berurat, dah berkedut-kedut. Jadi, tetapi walaupun begitu, itulah tangan ibu-ibu yang mulia. Yang mana di setiap tangan-tangan ibu itu yang menyuap makanan, yang memasak makanan untuk suami-suaminya, itu semua diberikan pahala dan ganjaran di akhirat nanti. Ibu-ibu ya, jangan sedih walaupun tangan kita berkerutu, tangan kita keras, suami suruh picit kaki sikit, tapi rasa berkerutu keras. Kadang-kadang kena marah dengan suami. Tak apalah. Itulah tangan yang mulia yang buat makan untuk kita. Ya? Ya. Okey, betul tu. Jadi jangan cari tangan-tangan yang lain untuk berurut. Pergi jumpa tukang urut bolehlah, kerana macam haji kita, tukang urut boleh. Siapa? Maksud kita jangan cari tukang urut yang tak betul tu kan. Yang Thai massage betul, tu jangan yang tu. Ni haji-haji kita yang boleh urut ni, silakanlah carilah mereka. Urut itu urut urat. Ibu-ibu ni dia urut manja, suami dia abang balik kerja penat-penat, jadi dia malam-malam dia urut sikit, begitu kan. Baik. Okey. Alright. Okey, kita lihat dalam riwayat yang lain. Sikit lagi tuan-tuan, saya habiskan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat fizikal Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting bergulung. Dan tidak pula lurus kaku. Kita dah sebut tadi bagaimana dia beralun ikal, macam ya. Melainkan ikal beralun. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badan baginda tidak gemuk. Bentuk wajahnya tidak bulat tetapi membujur. Bentuk wajah Nabi ni dia bukan bulat macam tu, dia membujur sikit. Maksudnya kacak lah, cantik lah. Tapi jangan pula ada orang yang muka dia bulat, tu janganlah sedih pula. Kenapa sedih ni? Muka saya tak macam muka Nabi, dia bujur sikit. Jadi nak buat macam mana? Saya rasa nak kena pergi buat pembedahan lah kot. Jangan, tak payahlah. Terimalah Tuhan buat ni. Ni cerita pasal Nabi, fizikal Nabi. Tuhan buat untuk Nabi begitu sempurna dan sangat-sangat perfect. Begitu. Baik. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat. Mata Nabi ni anak mata Nabi yang dalam yang hitam tu hitam pekat. Hitam pekat dan yang putih itu bersinar, bercahaya. Kata sahabat, sehingga kan kami kalau duduk depan Nabi, melihat mata Nabi, boleh nampak bayang muka kami dalam mata Nabi. Macam cermin. Maka sebab tu Nabi dia tak pernah pergi buat pembedahan katarak dan semua, tidak ada. Okey tuan-tuan. Jangan sedih dan jangan susah hati. Ini cerita pasal Nabi. Baik. Okey, dah masuk waktu. Nak azan ke kita terusin? Terus ya. Kita teruskan lah. Okey, baik, teruskan. Baik. Dan bulu mata Nabi itu lentik, ibu-ibu. Bulu mata, ingat orang perempuan dia bulu mata lentik. Orang lelaki pun bulu mata lentik. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacak bulu mata Nabi. Kita kadang-kadang nak bagi nampak lentik bulu mata, kena pakai bulu mata palsu. Baru nampak lentik. Nabi tak original bulu mata, lentik.
Kacak lawa betul. Mata bulat ni, mata hitam tu hitam pekat. Dan bercahaya. Tulang sendinya gagah dan kuat, bahunya bidang. Tulang sendi Nabi ini gagah dan kuat. Dikatakan tulang Nabi berkepala agak besar, menyamai, maksudnya sesuai dengan tubuh Nabi. Dan tulang-tulang Nabi ini besar dan kuat, gagah. Kuat, gagah. Bagaimana gagahnya seorang Nabi, kuatnya seorang Nabi? Imam Mujahid bin Jabir, salah seorang ulama tabi'in, beliau menyebutkan Nabi SAW, semua Nabi diberikan kelebihan kekuatan tenaga. Gagah ini melebihi manusia biasa. Tetapi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini, kata Imam Mujahid, kekuatan baginda Rasul adalah menyamai 40 orang laki-laki ahli syurga. Dan satu orang lelaki ahli syurga itu, kekuatan dia sama 100 lelaki di dunia. Begitu sekali. Itu kegagahan Nabi SAW. Kuat kekuatan Nabi SAW. Bagaimana? Kita lihat kita nak tengok cerita dia. Malam ni kita habiskan dengan cerita. Nabi SAW pernah satu ketika perang Khandak. Perang Khandak, Nabi, sahabat-sahabat menggali parit. Perang Khandak ni perang ketika kita tahu, sahabat-sahabat buat parit yang besar mengelilingi kota Makkah, kota Madinah, kerana nak mengelakkan daripada serangan. Buat parit yang besar, gali korek ke parit yang besar. Satu ketika, kata Sayyidina Jabir, kami bertemu dengan batu yang sangat besar, yang mana kami cuba memecahkan batu-batu itu. Daripada 2-3 orang tak boleh, daripada 5-6 orang tak dapat, 10 orang lebih tak boleh, dan lebih daripada puluh-puluh orang tak dapat nak pecahkan batu itu kerana nak buat parit tu. Kalau kita pakai backhoe lah kan, backhoe. Tapi kalau batu besar macam ni, backhoe pun belum tentu boleh korek. Pasal dia kata, lebih berpuluh-puluh orang kami nak cuba pecahkan batu ini, tak boleh. Maka Sayyidina Jabir datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ada halangan pada parit yang kita buat ini, iaitu batu. Kami tak dapat. Kami dah kumpulkan seramai-ramai orang untuk pecahkan batu ini, tak dapat. Maka baginda Rasul SAW pergi dan melihat batu itu. Nabi minta alat untuk penukul untuk pecahkan batu. Kata Sayyidina Jabir, sekali, 2 kali, 3 kali Rasulullah memukul batu yang besar yang 20 orang tak boleh angkat, tak boleh pecahkan itu. Kata Sayyidina Jabir, kali ketiga batu itu pecah dan hancur jadi kecil-kecil. Tu Nabi kita, yang kita duk rasa kagum dengan Rambo lah, dengan apa lagi? Selain Rambo, apa lagi? Macam-macam cerita filem tu. Oi, ini betul-betul lelaki yang gagah ni. Rambo dan sebagainya tu. Nabi kita tak tahu dia gagah macam mana. Dia bukan seperti gagahnya Panglima Cangkul itu, Hang Cangkul tu, yang pergi nak interview jadi Hang Jebat tu. Badan kurus macam tu, dia kata dia walaupun badan kurus tetapi makan dia boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, kata director Ahmad tersebut. Itu gelojoh. Aduh, Nabi bukan macam tu. Gagah bukan macam tu. Nabi gagah betul-betul. Nabi ini kekuatan diri Nabi SAW. Kata Sayyidina Jabir, ketika aku melihat Rasulullah SAW datang untuk memukul batu itu, aku melihat di perut baginda Rasul
ada diikatkan dengan kain yang mana kain itu di dalamnya ada batu-batu, ketul-ketul batu. Ikat di perut Nabi. Kenapa? Kerana pada ketika itu disebutkan bahwasanya Nabi sudah 3 hari tak makan. Tak ada makanan. Dalam keadaan 3 hari Nabi tak makan, Nabi pukul batu itu 3 kali pukul. Pecah, hancur, berkecai. Jadi batu yang kecil-kecil. Itu hebat Nabi. Lepas ni tak payahlah kita duk kagum-kagum sangat dengan artis lah, pelakon lah, macam-macam kan. Hebat lah apa dan sebagainya. Ni Nabi kita. Nabi kita ni. Hebat. Dalam keadaan itu, Nabi tak makan dah 3 hari. Tak ada makanan. Tak cukup makanan. Nabi boleh pecahkan batu-batu itu. Kalau kita tuan-tuan, kalau 3 hari tak makan, alamatnya nampak gayanya, tak bangun langsung lah. Tak bangun terus. Tapi Nabi, jangan 3 hari tak makan. Balik kebun sekali lagi, tengok-tengok bini belum masak atas meja. Habis segala-galanya, yang sabar-sabar, yang iman-iman tadi habis semua, terbalik meja, kursi habis semua. Habis berkecai habis semua dah. Lepas tu, lemah longlai kerana tak makan. 2-3 jam tak makan pun kita ni badan bergegar. Sik larat dah nak bangun. Ji, jom pergi masjid solat zuhur berjemaah. Sik apalah kita pergilah, kami tu sik larat bangun tu kerana belum makan tu. Kena mi kolok sepinggan, orang baru boleh bangun. Nabi 3 hari dah tak makan. Ni kita belum cerita ni bagaimana rumah Nabi itu. Rumah Nabi pernah 3 bulan berturut-turut tidak berasap. Ni bila kita akan masuk lagi ni dalam banyak perbincangan lagi. Seronok cerita pasal Nabi ni tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian itu salah satu daripada kekuatan yang ditunjukkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak. Antaranya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ada satu orang laki-laki yang namanya Rukanah. Rukanah ini satu orang laki-laki, dia penggusti. WWF punya gusti. Macam The Great Khali tadilah, badan dia besar macam tu. Jadi daripada Mekah dia datang ke Madinah, dia kata dia dengar ada satu orang laki-laki yang dia ini mengaku dia ini nabi utusan Tuhan dan dia terkenal dengan orang yang kuat. Maka Rukanah datang ini nak challenge, nak lawan Nabi. Jumpa dengan Nabi di Madinah. Nabi kata, wahai Rukanah, kau nak bagi apa dengan aku? Kalau aku menang, kau nak bagi apa? Rukanah kata, apa saja wahai Muhammad, kau minta nak apa? Kata Nabi SAW, aku nak, kalau aku menang, aku nak engkau menerima Islam, beriman dengan aku. Kata Rukanah, okey, beres. Tak ada masalah. Pasal dia badan besar daripada Nabi. Dan dia ingat, di Madinah, di Makkah itu tak ada seorang boleh lawan dia kerana semua orang itu kalau lawan dengan dia, semua jatuh. Semua tumbang. Rukanah ini dikatakan, kalau dia berdiri di atas satu kapet kulit binatang, kulit haiwan tu, kalau dia berdiri di situ, 10 orang tarik dia untuk jatuhkan dia, tak jatuh. Rukanah tu kuat betul dia. Seorang penggusti yang terkenal di Makkah. Maka dia, kalau tengok dia kata, kalau macam ni punya badan, senang-senang je aku kalahkan dia. Maka sebab tu dia mengaku, dia kata, kalau engkau menang, wahai Muhammad, tak apa, aku ikut engkau, beriman dengan engkau, mengikut agama engkau. Maka bermula mereka ini berlawan, bergusti. Lawan cara Nabi SAW, tuan-tuan. Dia bukan lawan tumuk-tumuk muka, pecah-pecah muka sampai berdarah-darah, tak. Gusti mereka ni, orang Arab ni, gusti, nak siapa nak bagi jatuh, siapa jatuh kalah lah.
Yang kedua, dia boleh ikat, boleh pegang, peluk sehingga tak boleh bergerak, orang tu kalah lah. Itu gusti mereka. Gusti kita tumbuk tumbuk muka, tumbuk macam-macam lah kan, berdarah-darah, bersiku, sepak, tendang sebagainya. Jadi Rasulullah lawan round pertama. Rukanah ingat dia boleh jatuhkan Muhammad ini dalam 1 second dia. Tetapi round pertama baru 1 second dia start mula bergusti dengan lawan dengan Nabi. Tak sangka dia itu tak masuk akal, dia kata dia jatuh dulu. Rukanah tadi jatuh, yang orang hebat, orang kuat ini jatuh. Dia kata, wahai Muhammad, aku tak percaya aku boleh jatuh macam ni. Walau dalam 1 second ni aku boleh jatuh ni. Aku tak percaya. Jadi, apa kata kita lawan lagi sekali? Rukanah kata, silakan, kata Nabi. Lagi sekali. Masuk kali kedua, jatuh lagi dia. Tadi 10 orang, kalau dia berdiri saja, nak tarik dia bagi jatuh, tak jatuh. Tapi dengan Nabi, baru start mula, tak ada nak panas lagi pun, jatuh. Kali kedua, jatuh. Dia tak puas hati, dia tak dapat nak bayangkan macam mana aku boleh terjatuh. Di Makkah itu, berpuluh-puluh orang, beratus orang sudah cabar aku, seorang pun tak boleh jatuhkan aku. Bagaimana Muhammad ini boleh jatuhkan aku? Tak percaya dia. Wahai Muhammad, sekali lagi, kalau kali ini aku jatuh, aku surrender lah, aku kalah lah. Maka Nabi setuju. Sekali lagi lawan, jatuhlah dia Rukanah tadi. Nabi lemparkan dia, dikatakan Nabi menghayun dia, lemparkan sehingga dia jatuh itu, dia rasa dia macam jatuh macam orang lemah longlai, macam orang yang pitam, lemah longlai, tak boleh bangun, dia tak boleh bangun. Sampai dia tak boleh bangun. Padahal Nabi tikam macam tu je, jatuhkan dia. Dia kata, wahai Muhammad, aku terima dengan apa yang kau minta tadi, dan aku menerima agama kamu, beriman kepada engkau Muhammad. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat yang lain dikatakan Rukanah ini dia lewat sikit masuk Islam. Dia bukan time itu, bukan pada waktu itu, tapi pada waktu yang lain selepas daripada itu baru dia masuk Islam. Kerana Nabi tadi. Pengajarannya tuan-tuan, orang yang ada kekuatan pada tubuh badan, dia itu master dalam silat, dalam taekwondo, dalam apa saja, dia juga boleh menggunakan kekuatan dia untuk mengajak kepada agama. Siapa-siapa yang ada silat, siapa-siapa ada ilmu pertahanan diri, dia juga boleh menjadikan sebagai salah satu membawa orang kepada agama. Ada kadang-kadang kita lihat guru-guru silat, guru-guru yang macam tu lah. Dia bawa anak murid, okey, kau nak berguru dengan aku, nak belajar dengan aku, boleh, tapi syaratnya mesti solat 5 waktu. Ikut aku pergi masjid. Dengar kuliah dulu, dengar ceramah dulu, habis tu baru kita berlatih silat. Berlatih ilmu mempertahankan diri. Macam tu. Ada yang dibuat oleh guru-guru silat macam tu. Jadi silakan, siapa saja yang ada kelebihan itu, silakan. Dia boleh membawa orang kepada agama. Baik. Okey. Dalam riwayat yang lain, anak kepada Rukanah namanya Yazid bin Rukanah. Dia pun tak puas hati bapa dia pun penggusti hebat di Makkah. Tak puas hati bapa dia kalah. Dia bawa mengikut riwayat, dia bawa 300 ekor kambing daripada Makkah pergi Madinah jumpa dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, aku nak lawan dengan kau. Seperti mana bapa aku lawan dengan kau. Nak tebus balik. Kata Nabi, kau apa imbalan kau nak bagi dengan aku? Kata Yazid bin Rukanah. Kalau kau menang Muhammad, ambil 300 ekor unta, kambing ini. Nabi terima tawaran. Lawan. Yazid bin Rukanah ini dikatakan, anak Rukanah ini dikatakan kekuatan dia
kalau dia ini diikat kakinya oleh tali daripada kulit. Tuan-tuan, tali kalau buat daripada kulit susah nak putus kan? Susah nak putus. Kulit ni dibuat di pintal-pintal buat tali. Kedua-dua kaki Yazid Rukanah ini kalau ditarik oleh 10 orang belah sini, 10 orang belah sini, dia tak jatuh. Bahkan tali itu putus. Dia lawan dengan Nabi. Kali pertama dia lawan dengan Nabi, sama juga. Jatuh dia, kalah dia. Maka 100 ekor kambing diberi pada Nabi. Tak puas hati, lawan lagi. Kali kedua, kalah 200 ekor kambing bagi pada Nabi. Kali ketiga lawan, kalah lagi. Mudah saja dikalahkan oleh Nabi dan jatuh dia. Maka dia akhirnya beri serahkan kepada semuanya kambing-kambing dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi kata apa kepada dia? Wahai Yazid, aku bukan nak ini. Aku bukan nak kambing-kambing kau, tidak. Cukuplah kalau engkau ini beriman kepada aku. Maka akhirnya Yazid bin Rukanah ini ikut beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyerahkan, nah, ambil balik kambing-kambing kau 300 ekor, ambil balik. Bahkan sifat Nabi yang macam tu bahkan menguatkan lagi keimanan Yazid tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Sifat kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan dengan kejalan kebaikan untuk membawa kepada agama. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan, sikit lagi boleh tuan-tuan ya, sikit lagi ya. Boleh, baik-baik. Tak apa, kita tak ke mana-mana ni kan, tak lari ke mana. Baik. Ni kita cerita je malam ni. Tuan-tuan dengar, jangan relax, tenang, dengar. Ibu-ibu ya. Nak cerita Nabi ni, kita nak cerita bagi faham betul-betul yang selama ni kita duduk jadikan idola kita artis lah, selebriti lah, ada pemimpin dunia lah, ada yang dia jadikan idola dia adalah pemain bola sepak lah dan sebagainya. Ni Nabi kita yang terhebat sekali segala-galanya ni. Sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di Madinah ini tuan-tuan, selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang kuat bergusti, yaitu Sayyidina Ali, menantu kepada Nabi, Sayyidina Umar, bapa mentua Nabi. Sayyidina Ali pernah beliau mengalahkan 3 orang sahabat sekaligus. Dia kalahkan 3 orang sahabat sekaligus. Dan pada waktu itu Nabi melihat Sayyidina Ali dalam keadaan dia, tuan-tuan, ini sahabat ni tuan-tuan, nak kata riak, nak kata belagak, sombong, tak adalah sifat pada mereka. Tetapi bila dia dapat kalahkan 3 orang sahabat ini, sedikitlah perasaan itu, ada perasaan macam ada bangga sikitlah. Lebih kurang tu. Nabi tengok keadaan Sayyidina Ali begitu. Nabi kata, wahai Ali, kamu tahu tak, di sebalik bukit sana ada satu orang laki-laki yang boleh mengalahkan kau. Satu orang laki-laki akan boleh mengalahkan kau. Siapa dia Rasulullah? Dia sedang menunggu engkau, wahai Ali. Engkau pergi sana, balik bukit sana. Maka Sayyidina Ali pergi. Pergi siapa yang Rasulullah kata tadi yang boleh mengalahkan aku tadi? Pergilah. Pergi, dah ada orang tunggu di sana rupanya. Di sana, tetapi dia menutup muka. Menutup muka daripada kepala, muka sehingga memperlihatkan matanya saja. Kata Sayyidina Ali, aku tengok mata ni macam aku kenal mata ini. Siapa tak kenal dengan Nabi? Aku tengok mata ni, aku kenal dia orang ini. Maka, tak apalah, lawan. Kerana Nabi kata, orang ini akan mengalahkan engkau. Maka, lawan. Dia nak tengok, betul ke orang ni memang boleh mengalahkan aku seperti yang disebut oleh Nabi. Sebab dia percaya kalau Nabi cakap, betul. Maka dia berlawan, sekali saja lawan, kalah dia. Maka kata Sayyidina Ali, saya ini seorang yang boleh mengalahkan 3 orang dan lebih daripada itu. Tetapi dengan engkau seorang, aku kalah
dan dijatuhkan oleh engkau. Tapi aku ingin mengenal siapakah orang yang mengalahkan aku ini. Sila buka, dia kata buka penutup muka ni. Maka apabila dibuka, terlihatlah di situ adalah yang berlawan dengan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri lawan. Kenapa? Kenapa? Sebab Nabi berperasan tadi, Sayyidina Ali ada sedikit perasaan macam rasa, oh aku dapat kalahkan 3 orang sekaligus. Ada rasa sikit kan, kita ni kan ada rasa sikit. Jadi itu sahabat tak ada sifat-sifat macam tu sebenarnya, dididik oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi. Tapi yang namanya manusia ini ada sedikit dan perasan, Nabi perasan. Sebab tu Nabi lawan dengan dia. Di mana? Di balik bukit. Kenapa Nabi buat begitu? Nabi ni seorang yang cerdik, bijak pandai, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Nabi sengaja tak lawan, tak challenge lawan dengan Ali tadi depan sahabat-sahabat orang ramai. Biar di belakang bukit, orang tak tahu, orang tak nampak, mereka berdua saja. Maka tak ada siapa pun yang tahu Ali dikalahkan oleh orang lain. Kalau kita dalam gelanggang tu lah kita challenge, kita lawan. Kan? Ini Nabi punya sifat, punya akhlaknya ni begini. Tak mau jatuhkan muka ni Sayyidina Ali. Kerana dia juga bergelar seorang, selain seorang pemimpin, dia juga adalah seorang panglima perang. Sayyidina Ali. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya habiskan di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi yang lainnya pada pertemuan akan datang. Habiskan yang hadis tadi insyaAllah. Tulang sendi Nabi itu gagah dan kuat, bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut. Tetapi baginda memiliki bulu yang lebat yang memanjang daripada dada sampai ke pusat. Nabi bersih tubuh badan Nabi, cantik tubuh badan Nabi, wangi tubuh badan Nabi, originality tubuh Nabi, cantik, gagah, kuat dan wangi. Cuma nak menunjuk dia seorang lelaki ni, jantan ni dia adalah bulu dada Nabi daripada dia lebat daripada dada sampai ke pusat. Itu lebat, tapi bukan lebat seluruh badan macam kita bayangkan King Kong dan sebagainya. Bukan, jangan begitu. Okey, Nabi daripada dada ni sampai ke pusat, lebat bulu dadanya. Jadi tuan-tuan, balik rumah buka baju depan cermin, tengok ada tak bulu dada. Kalau tak ada, jangan susah. Janganlah merajuk. Isteri-isteri pula janganlah memperlekehkan suami. Alah abang, daripada kita kahwin dulu sampai sekarang tak tumbuh-tumbuh bulu dada. Janganlah gitu kan. Kita kekuatan kita cara lain pula kan. Suami kita tu dicipta Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu, Allah beri kehebatan yang lain, Allah beri keistimewaan yang lain. Semua ada keistimewaan. Suami-suami kita itu semuanya ada keistimewaan masing-masing. Jangan duk bandingkan hanya kerana bulu dada saja. Ini balik malam ni, oh betul juga kalau nak tunjukkan seorang jantan yang hebat, yang nampak gagah, handsome, bergaya, dia kena ada bulu dada macam Nabi. Tapi suami aku ni tak ada bulu dada, macam mana? Aduk bercerita dengan sama-sama kawan-kawan pula. Jangan. Yang kita pula, yang lelaki-lelaki pula, jangan susah hati pula boleh tengok bulu dada tak ada. Habislah aku ni tak jantan betul dah ni. Jangan. Kita Allah beri keistimewaan pada tempat yang lain. Mungkin pada pekerjaannya, mungkin pada kasih sayangnya, mungkin pada kebaikannya yang lain. Baik. Dan baginda Nabi SAW itu, tapak tangan baginda dan kakinya itu tebal dan kuat. Tapak tangan baginda itu tebal dan kuat, dikatakan tebal sehingga tidak menampakkan
urat-urat dia tebal. Dia tak nampakkan urat-urat yang ada di lengan-lengan tangan tu. Kita ini terbalik. Kita pergi gym, angkat berat, makan telur 50 biji, ayam 45 ekor, nak bagi urat nampak. Ni di sini lengan ni di tangan. Nabi tak. Nabi tebal tangan dia apa semua ni sehingga tak nampak urat-urat ni. Terlindung. Kita ini nak bagi nampak urat. Siapa nampak urat berketul-ketul tu, tough tu, dialah gagah. Kita. Nabi tak macam tu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitulah sedikit perkongsian untuk malam ini. Untuk siri pertama malam ni lah. Kalau panjang-panjang sangat, lama-lama sangat, nanti kita tak ingat pula. Ujung-ujung lupa. Nabi ni macam mana badan Nabi? Entahlah, lupa. Ustaz cerita malam semalam, tak ingat. Tak apalah, malam cukuplah setakat ini ya. Malam ni kita sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan. Kita nak kenal Nabi kita banyak lagi. Banyak lagi keharuman, kecantikan. Kita belum lagi cerita pasal akhlak Nabi bila bertemu dengan orang, bercakap dengan orang, bersalaman dengan orang, Nabi senyum dengan orang. Belum kita cerita lagi. Semua itu akan menambahkan rasa kecintaan kita, kasih kita kepada Nabi bila kita dah tahu nanti. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup malam ni sikit kita tahu tentang diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.